Dah jom balik. So korang dah ambil gambar. Kita nak pergi kenduri. Bye. Eric, kau nak ikut ke tak sebenarnya? Nak ikut, jom. Kita nak bertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ikut tema yang ni guys. Coklat, hijau, pink, hitam, apa-apa je lah. Okay guys, kita dah sampai. Tapi dia agak mencabar ya. Kita kena parking dekat, korang nampak ni, kita parking dekat mana-mana je. Wow, ada toilet tak siap. Kita parking dekat tanah rumah orang ni. Tak boleh lalu dah sayang, kena keluar sana. Kita parking dekat tapak perumahan orang yang tak siap. Kenduri tu dekat jauh lagi. Mencabar ya guys. Kita di Kelang Darun, Mexico. Let's go. Jom. Tapi kawan Wan. Kawan Wan sini rumahnya. Okey. Dia ambil kuih. Nak bawa balik guys. Guys, kasut dia tercabut tapak guys. Mana-mana tepi. Cacat dah sebelah. Kita tengah tunggu pengantin. Lagi 15 minit. Setiap kenduri bawa dia ada function guys. Sebab dia tukang tolong ambil makanan mama, papa, kakak, abang. Tolong ambil ulang alik sampai tapak tercabut. Shen dia. Steady Laila kan. Sudah ya guys, kalau matahari terik. Okay, kita balik guys. Panas. Setelah sejam setengah menunggu pengantin sampai, lepas tu kita balik. Sebab dia nak tengok hangat kawan dia, pengantin tu. Panas terik. Rumah kat belakang parking jauh gila. Jauh gila, serius parking jauh gila. Ada last kilo kat jalan. So dia suruh kita ambil gambar berpokok. Aku tengah peluh. Dah apa macam muka apa dah. So, kita ambil gambar guys. Rasa Melayu.